janji depan Allah. Tapi kita galik. Macam mana kita nak selinap benda galik ni supaya tak galik? Kena dengar ceramah, kena dengar pengajian selalulah. Kan, kalau lagi duduk jauh, duduk di rumah ni macam lah ni prime time ni. Prime time ni kalau awak masuk iklan dalam TV ni juta waktu time ni, tapi tonton mai duduk sila mengaji. Ni time ni time ni. Kau nak masuklah iklan ni saja. Mampus. Kawan saya masuk TV Hijrah bayar 1.8 juta. Adalah satu rancangan jam ni. Jam ni. 1 bulan 2 kali dia keluar. Ni kira waktu prime time ni lagi mampu nak bayar. Dia kira saat tu. Tapi kita Allah bagi gerak hati main mengaji. Allahu Akbar. Moga-moga perasaan ni senantiasa ada sampai habis umur kita. Moga-moga. Tak tahu. Tu yang kita rajin doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah Tuhan kami, tamatkanlah riwayat hidup kami dengan cara yang elok, husnil khatimah, yang cantik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah hang tamatkan riwayat hidup kami ni dengan benda yang tak elok. Orang duk mai sembahyang gonggang-gonggang lai-lai jahanam lingkup. Satu kisah ketika mana saya duduk di saya mengaji Syria dulu, satu tok guru saya, guru pada guru saya. Hastu hamba Allah dia mabuk. Tok guru tu ngajar kitab macam ni ya. Ni ceritalah. Dia mabuk, duk hingat luar tu. Mengajar lepas maghrib, dia masuk, dia main kira-kira macam Aisyah nak masuk 8.50, dia main duk hingat dalam 8.40 lagu tu lah. Ingat gonggang-gonggang, nyanyi apa semua. Masjid di sana kebanyakannya dia ada kolah macam tu lah. Dia duduk ingat, duduk main kolah. Lepas tu geng-geng duduk dengar mengaji ni, keluar lah pergi duduk tahan dia. Dia duduk ingat enggak. Tok guru kata pergi kat dia lah. Pergi kat dia lah. Sampai habis mengaji, keluar mabuk rupanya. Dia kepala orang typing kata pentoi. Kepala melilau, tak fikir apa, mabuk. Tanya nama pun Islam, orang Arab ni. Lalu tok guru duk nasihat dia lah. Kata hang tak boleh buat lagu ni masjid. Dia kata peduli apa aku? Tak peduli apa aku? Hang siapa dia? Tak apalah. Tok guru suruh cepung dia beletak meratus kan orang mabuk. Lama-lama terkalik lain lah. Dia gerak-gerak dia bagi mandi apa semua. Tok guru balik rumah bagi sarung jubah, bagi pakai. Bagi pakai tu dia tanya menentang apa tadi dia duduk merapu tu. Dia ingatlah sikit. Lepas duk cerita dia meracau di luar lah. Tok guru mai tegur hang, suruh hang tobat sebagainya. Dia pun dia riau. Ni nak cerita ni, dia riau. Dia kata macam mana lah aku ni sebenarnya serabut hidup. Bang aku tak mabuk. Tok guru mana suruh aku tu? Sekian-sekian. Ni baju dia bagi kat hang jubah ni, dia pun pakai. Dia masuk dalam masjid hak tu juga, dia mandi pun belayak masjid, dia masuk dia sembahyang. Takdir Allah, habis bagi salam, mangkit sembahyang, turun, habis umur tentu. Habis umur. Kita duk tengok tadi ni, contoh 8.40 tadi dia ni perasaan di neraka dah. Kata hatilah. Tapi Allah tentu dia husnil khatimah. Kata habis elok betul. Allahu Akbar. Hak tu kita nak. Hak kita ni duk mai semayang apa ni, jangan duk naik urat tengkuk, duk tuding orang tak ketawa hala. Kita tak tahu lagu mana. Kita minta Allah bagi kita keadaan yang elok, baik awal sampai habis. Sebab tu ada hadis Nabi mafhum, paginya jadi muslim, petangnya jadi kafir. Ada. Satu Nabi dalam poin ni pengarang kata apa, menjadikan seluruh ibadat saya hidup dan berhubung terus dengan Allah sebagai tempat saya mengabdikan diri. Ini cukup tinggi lah. Dia panggil makam ihsan, cukup payah. Makam ihsan cukup payah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Buat ibadat ni seolah-olah macam hang nampak Allah. Nak nampak lagu mana Allahu a'lam lah. Kita pun tak tahu. Tak. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau hang tak boleh rasa nampak, tak berasa lah sangat, ingat Allah duk tengok hang. Itulah kadang-kadang kita duk tengok ada beberapa hamba Allah, orang bang subuh terus nak pergi kerja, dia dan lagi selak Quran 2 lai baca sebelum pergi kerja. Dia dapat apa tu? Dia rasa apa waktu dia baca tu? Dia rasa apa? Dia manis itulah. Manis tu takkan kita tak berasa jealous kot. Nak macam dia rasa. Jadi benda baik ni kena runtun paksa juga buat, cubalah.